Pertamanya, masa Allahyarham Tun Ghaffar Menteri Koperasi dan Pertanian, kami telah meminta supaya kerajaan menggubal semula koperasi legislation ataupun undang-undang kooperatif pada masa itu, yang telah lama tak pernah dipinda. Dan kami telah bermesyuarat mingguan sebenarnya dengan Allahyarham Cik Ghaffar, pegawai tinggi yang berkaitan dengan koperasi dan pegawai undang-undang, saya, Ungku Aziz, dan 2-3 orang lagi daripada movement ataupun pergerakan koperasi, membaca undang-undang lama, memberi cadangan dan bertukar-tukar fikiran. Kalau tak salah saya hampir setahun kami berduduk mingguan bermesyuarat sehingga akhirnya wujudlah perundangan atau legislation kooperatif yang terakhir yang membolehkan penubuhan satu organisasi apex kemuncak yang dipanggil Angkasa. Pada masa itu, cabaran besar yang JPK hadapi pada masa itu adalah masalah akaun-akaun koperasi yang tertunggak. Banyak koperasi-koperasi tak dapat mengadakan mesyuarat agung kerana akaun tak diaudit, tak boleh dibentangkan ke mesyuarat agung lah. Jadi apa yang kita buat pada masa itu untuk mengatasi masalah akaun tertunggak yang tak pernah dibuat sebelum ni oleh JPK sendiri, kita bawa tim pengauditan daripada juru audit, pemeriksa kira-kira, even kerani dan typist juga, juru type juga dengan typewriter pada masa itu. Kita bawa ke satu-satu negeri, kita turun ke stesen, kita maklumkan kepada koperasi-koperasi dalam negeri berkenaan, kita ada pesta, kita panggil pesta meluluskan akaun. Jadi orang tak pernah buat, memang perkara agak ganjil, tapi mendapat sambutan yang hangat. Bila saya diberikan percayaan untuk memimpin Angkasa pada tahun 2013, 2014-2015 saya telah ambil inisiatif untuk sediakan pelan strategik jangka panjang Angkasa yang dikenali sebagai PESAN sekarang. Jadi pelan strategik ini bukan setakat untuk jangka 3 tahun ataupun 5 tahun ataupun 10 tahun, tetapi untuk jangka sampai 2050, iaitu lebih daripada 30 tahun.
pastikan supaya angkasa terus memainkan peranan dan menjadi payung induk pada gerakan koperasi di Malaysia, kerana telah terbukti peranan dan sumbangan angkasa yang telah pun dimainkan sebelum ni ternyata berkesan dan boleh dibanggakan. Mereka-mereka yang akan memimpin angkasa pada masa akan datang jangan sia-sia ke potensi yang ada, yang telah pun dibuat oleh angkasa sekarang. Cuma apa yang penting hendaklah digilap, diubah sesuai kepada keadaan semasa.